Hai Kak Uda, majalah keluarga dah Hai. sampai. Oh, majalah keluarga dah sampai. Okey. Kak Uda nak tengok rumah PPR macam kondo boleh? Boleh silakan. Memang saya nak tunjuk nak bagi satu sumber inspirasi pada orang luar yang mana ramai orang kata rumah PPR ataupun rumah yang tak ada berapa cantik kan. So saya nak tunjuk pada orang yang buktikan ya rumah PPR juga boleh jadi kondo. Rumah PPR saya tingkat 8. So lift memang satu jadi isu lah selalunya. Tapi selalunya okey je, sofa okey. Kalau rosak pun tak berapa kerap lah. Sebab Alhamdulillah. Jom pada majalah keluarga yang ingin tengok rumah saya yang mana kata luar flat dalam kondo, jom saya tunjukkan rumah saya. Rumah teratak kecil saja. Inilah teratak rumah saya yang mana PPR tapi dalamnya kondo. Saya sedikitlah saya akan tunjuk tour rumah saya. Walaupun kecil tak besar square feet dalam 600, saya boleh deko seperti kondo. Jom Kak, saya tak sabar nak tengok ni. Jom. Saya tunjukkan dulu ruang tamu, ruang meja makan dulu. Lepas tu ruang tamu. Okey, ni ruang makan. Kecil je, tak ramai orang pun. So, saya buatlah 4 meja, 4 kursi, 4 meja, 4 kursi. So, tu ruang ruang tamu. Pun ada juga 2 sofa saja untuk 4 orang juga. Sebab rumah tak ramai, anak-anak semua dah, yang last pun dah kahwin, dah tak duduk sama. So agak kecil lah rumah. So sesuailah dengan rumah 600 square feet ni untuk 2 orang buat masa sekarang lah. Kak Uda, saya tengok ruang agak sempit. Semula agak terhad kan? Bukan agak terhad. So boleh satu berapa square feet rumah ni? Square feet dalam 600 square feet. 600 ke 680 lah kalau ikut pengiraan daripada map dia, daripada plan dia. Tak apa Kak, walaupun ruang dia terhad, tapi saya tengok memang cantik kalau duduk di kondo. Alhamdulillah, memang suka dekor. So inilah kejadian dia. Kak, macam mana Kak dapat inspirasi untuk dekorasi rumah sebegini? Okey, untuk setahun awal sebenarnya ya, sebelum saya dah plan nak buat dekor ni, memang setahun awal saya dah buat plan, and husband saya ID, buat ID plan semua. So kita pergi banyak tempat-tempat decoration, kita tengok, kita ambil idea daripada situ. So daripada situlah timbulnya dekor-dekor yang saya minat lah, yang saya nakkan, iaitu English Scandinavia, dan juga idea memang daripada diri sendiri jugalah, dan juga ID suami saya. Dia memang buat plan semua, pengiraan memang nak dekat setahun jugalah kita betul-betul rancang, sebab nak buat ni bukannya orang kata nak cincang-cincang, kita nak duduk lama kan, so kena buat betul-betul. Betul tu Kak, macam mana ruang susun atur pun saya tengok terletak je kan, sofa showman, meja showman. So macam mana Kak tengok nak pilih pilihan perabot tu Kak? Pilihan perabot pun saya mainkan peranan juga, sebab kata bukan mahal boleh nampak cantik, barang murah juga boleh nampak kelihatan mewah dan juga eksklusif. Okay? Kebanyakan barang-barang dalam rumah ni kebanyakannya daripada IKEA, SSF, Muji, and then Yuju dan juga Object. Kebanyakannya daripada tempat-tempat yang mana mereka memang jual barang-barang decoration yang kata unik, cantik. So kita kena pandai buat pemilihan apa konsep yang kita nak untuk rumah kita tu. So kita beli. Saya beli bukan sekaligus, sikit-sikit. Kita tengok sesuai tak ni. Ada tak sesuai tak? Kalau tak sesuai, ada juga yang dah beli tak sesuai. So kita cari yang sesuai. Yang kata yang tak mahal tapi memang eksklusif, yang nampak mewah. Kak, saya nampak cermin ya, kiri kanan kan, boleh explain tak kenapa menggunakan konsep cermin ni?
Konsep cermin ni memang ramai dah tahu kan. Bila ada cermin dalam satu rumah tu akan nampak lebih luas. Lebih-lebih lagi rumah saya terletak kecil ni memang kecil. Memang 600 square feet ke 680. So idea datang, saya buatlah cermin diamond ni. Ni saya tempah daripada ID Fendi Cermin. Siapa yang nak ID, nak cermin macam ni boleh pergi ke Fendi Cermin. Dan juga yang putih sebelah kanan ni daripada IKEA. So nampak rumah luas. Bila orang datang tu nampak luas lah, nampak selesa. Sebab tu dalam ramai yang cakap, kenapa besar sangat rumah ni? Kenapa luas sangat? Tak macam betul ke? Macam ramai yang tak percayalah rumah kecil yang boleh nampak luas. Ini salah satu cara lah untuk kita nampak luas. Kak Uda nak tanya, kawasan paling disukai dalam rumah ni area mana? Selalu bila family datang, bila anak-anak cucu datang, memang saya akan masak lah kan. So memang tempat dia kat meja makan, berkumpul, lepas tu tengok TV kan. Budak-budak suka tengok. Tapi sekarang ni budak-budak mana ada tengok TV, semuanya gadget kan. So faham-faham. So tapi yang selalunya mereka akan duduk makan, borak-borak semua. Lepas tu pergi duduk dekat sofa, semua kita sembang-sembang gitulah. Tak ada apalah kata tempat kecil. So sini je lah dia orang main kat sini ataupun main gadget dia orang. Macam tu. Apa menu kegemaran keluarga Kak Uda? Menu saya walaupun orang Johor tapi saya suka masak asam pedas Melaka. So itulah memang favourite dia. Dia kan kata, "Mama, masak apa ni asam pedas daging tetel," ataupun memang itulah kegemaran. Lepas tu masak rendang. Itu biasalah. Masak makan kampung macam tu. Tak adalah. Macam mana pula suasana Ramadan dalam rumah ni? Meriah tak Kak berkumpul? Okey, untuk Ramadan ni tahun ni sebab anak semua dah tak ada, dah kahwin, yang baru kahwin itu minggu lepas. So memang masing-masing dah ada keluarga sendiri kan. So mereka masing-masing juga nak menyambut puasa dengan keluarga masing-masing. So saya hanya dengan suami saja. Tapi ada kala dalam weekend dia akan datanglah untuk buka puasa ramai-ramai. Memang saya ajaklah, dan juga mereka pun memang datanglah untuk buka puasa seminggu sekali kan. Macam itulah. Kita akan berkumpul untuk mengeratkan hubungan keluarga silaturahim. Oh, jadi anak-anak semua dah besar lah ya Kak? Dah besar. Yang last tu baru saja berumah tangga. Tengok Mama ada Ina ada masih merah lagi. So itulah sebab tu bilik bujang dah jadi bilik tamu. Sebab masing-masing bila dah kahwin dia masing-masing duduk dengan keluarga masing-masing. Cerita pasal bilik ni, boleh ke saya tengok bilik kat rumah ni? Boleh. Saya akan tunjukkan bilik utama dan juga bilik tamu. Okey, saya tunjuk bilik utama rumah ni. Itu bilik saya. Okay. Ni bilik utama. Saya memang guna warna pink pula kali dalam bilik. So cat di rumah ni kebanyakan saya guna cat jenama Nippon. Yang mana kualiti dia memang bagus lah. So inilah bilik tamu. Tak ada bilik saya. Bilik utama. Saya penuhkan memang buat built-in cupboard supaya nampak kemas lah. Lebih lagi bilik kecil kan. Itulah. Untuk aturnya. Inilah. Sebab tak ada budak kecil sangat nak lompat-lompat katil. So inilah dia bilik utama. Okey. Habis bilik master, jom saya tunjuk bilik tamu pula. Tamu. Inilah bilik tamu. Sebelum ni bilik bujang sebab anak baru saja berumah tangga minggu lepas, so saya tukar pada bilik tamu. So siapa-siapa datang boleh tidur sini dah. Inilah bilik. Tak besar tapi nampak luas. Sebabkan saya memang tak suka ada barang yang banyak-banyak. So saya mengemaskan dengan warna putih. Cupboard ni daripada IKEA dan juga daripada IKEA juga. Nampak macam Kak ambil dua tone warna biru dan putih. Betul tak Kak? Apa yang saya bayangkan? Sebab anak lelaki, so kita letaklah warna biru, konsep biru. Memang suka biru pun. Tapi still menggunakan tema putih ya untuk luas. Saya memang suka putih. Husband memang putih. Memang apa-apa pun putih. So inilah kejadian di bilik tamu. Okey, saya tunjuk bilik ketiga pula. Yang saya jadikan bilik tamu lah, bilik baju.
sebab anak-anak pun dah tak ada kan, dah keluar. So ni kan bilik untuk baju, bilik bilik masa dah penuh baju, so saya letaklah di sini bilik gosok dan dikemaskan jugalah supaya orang nak tidur pun boleh juga. Bilik PPR ni ada 3 bilik saja. Satu yang paling kecil tu yang saya tunjuk tadi, yang last tu lah bilik untuk letak barang-barang ataupun bilik store. Ialah bilik kecil kan, PPR 600 square feet, so tak berapa besar. So lepas ni saya akan tunjuk dapur saya pula. Jom Kak, tak sabar tengok daripada tadi. Dulu kecil, dulu kat sini ada blok batu. So dia ada tingkap kat sini, tingkap yang buka lama tu. So saya pecahkan, so agak nampak luas lah. So sini dah tak ada tingkap, so tu yang nampak luas. Dulu tempat basuh pinggan kat sini, sinki. So saya pecah, saya cari idea, saya buat letak di sebelah belakang sini. So nampak memang luas lah. Tu orang kata besarnya dapur, tak kan? Tapi saya pecahkan, saya buat kabinet. Saya panjangkan ke bentuk L sikit dan tak tempat basuh di sinilah dan tempat masak di sini. Okay, memang nampak ala kondo Kak design rumah Kak ni. Okey, macam nak tanya, macam mana Kak boleh dapat inspirasi untuk buat konsep dapur macam ni? Inspirasi sebab saya memang suka dekor. So saya memang banyak tengok idea-idea daripada banyak sumber-sumber lah, daripada dia YouTube ataupun magazine kan, overseas punya. Saya suka lah, memang saya suka dekor. Lagi-lagi masa setahun sebelum dekor tu lagi banyak lah saya tengok sana sini. So saya dapatkan idea daripada situ. So beli barang ikut pada, bukan tiu sebulat-bulat, tapi kita punya cita rasa, kita cari barang-barang tu, so kita dekor. Inilah kejadian dapur. Memang selesa lah. Saya pun bila tempat masak kan, hari-hari kita masak, so kita nak satu kelesaan. So itulah saya nakkan kecantikan dan juga bukan diri je nak cantik, tapi rumah, situasi semua nak juga cantik. Dapur juga simple. Dapur saya memang simple, tak adalah orang kata terlalu grand tak, tapi saya alhamdulillah saya suka konsep saya ni. Memang cantik. Dekorasi sempit tetapi dia punya ruang ni very praktikal, betul tak Kak? Tak ada sempit tapi kecil lah, tak ada sempit. Masih lagi boleh ada ruang lah nak kata lalu. Kadang-kadang kalau cucu datang pun dia main kat dapur ni makan aiskrim. Dia orang suka makan aiskrim. Duduklah kat bawah ni makan aiskrim semua. Bila cucu datang berkumpul kat sini lah Kak ya? Kalau makan aiskrim memang saya tak bagi pergi depan. Sebab lah budak-budak kan. Saya letak bawah, bagi pinggan seorang satu, dia orang makan kat sini. Mana yang dah besar sikit tu dah ada behave, memang duduk kat depan. Lepas tu senang kalau kotor nak lap-lap, senang lah. Tak adalah habis cushion ender dia. Okey, specialty rumah ni yang mana saya ubah suai besar daripada toilet 2 ke 1. Okey, sebelum tu saya tunjukkan ruang masa mula masuk ni, ruang kasut ni memang kosong kan. So saya kena pandai susun macam mana nak gunakan ruang yang kecil ni nampak praktikal. So barang-barang daripada IKEA lah yang saya nampak boleh mengisi saya punya cita rasa. So nampaklah dia kemas dan ruang atas pun elok digunakan sebab kalau tak kosong kan. So kita kena bijaklah gunakan ruang yang rumah kecil, kena tahu bagaimana nak penuhkan ruang yang sepatutnya kita boleh guna. So saya gunalah rak atas ni. Banyak barang boleh isi. Jom saya tunjukkan speciality dalam rumah ni, itu toilet saya. Cantiknya Kak, toilet Kak. Inilah toilet. Okey, saya tunjuk cerita sedikit. Dulu pintu masuk dia bukan di sini. Pintu masuk dia macam ni. Kita kena masuk sini kan. So sebab tak ramai orang rumah ni, so saya dapat idea saya nak buat 2 ke 1 dan jadilah bilik air yang sebesar ni. Ruang PPR lagi pun tak ada tempat nak jual, nak jemur baju kat luar kan. So saya ideakan buat ada washer dan juga dryer kan. Ya. So inspirasi saya memang saya suka toilet yang macam hotel-hotel kan. So itulah jadi saya punya sumber inspirasi. Saya gunakan gelas, lagi nampak mewah, lagi nampak eksklusif. Tapi bila mandi memang tak basah sebab kita gunakan bath cube ni. Memang konsep hotel Kak. Memang. So basah sikit-sikit tu biasalah kan. Tapi kita kena kerap, rajin lah. Suami pula rajin, basah sikit lap. So orang nak datang kadang budak-budak nak guna toilet pun takut nak guna.
Kak Uda, dia memang keluasan ni bilik BPR, toilet BPR macam ni ke ataupun akak dah besarkan ruang toilet? Itu sebagaimana saya katakan tadi, dah daripada 2 ke 1. Satu untuk WC yang duduk dan juga yang room biasa tu. Jadi itulah saya jadikan satu. Sebab rumah dah tak ramai, saya rasa kalau ada budak-budak pun masih lagi boleh guna bilik air yang besar ni. So lebih selesa lah. Saya rasa nak letak katil king queen pun boleh ni, muat ni. Inilah dia kejadian dia. Dengan jumpin tu macam mana Kak? Jumpin pun saya pilih daripada jumpin di kedai, apa nama kedai tu saya lupa. Tapi memang pilihan daripada sana. Memang lama saya buat pilihan jumpin ni. Bukan sehari dua, tak, makan masa 2-3 bulan saya pilih jumpin ni untuk betul-betul nampak mewah lah. Saya tak suka campur-campur jumpin ke atau apa. Saya nak biar simple tapi nampak eksklusif. Kak Uda, berapa kos ni Kak Uda? Kos bilik air ni saja. Kos bilik air ni dalam bawah 10,000 lah. Tu tak termasuk washer dan juga gelas lah. Gelas untuk mandi dan juga penghadang gelas. Memang nampak Alhamdulillah lah rezeki. rezeki. Hotel tak? Yelah, sebab dah lama kita menyewa kan. So bila ada rezeki kita buat. Sebab kita nak duduk lama. Kita bukan nak duduk sehari dua kan. InsyaAllah. Okey, dah terima kasih kepada Majlis Keluarga juga sebab dah tua semua saya dah tunjukkan. So saya nak akhiri dengan sedikit makan-makan. Saya ada buatlah untuk korang. Lagi pun nak buka puasa dah ni. Nak hampir pukul 7 kan. So saya nak ada persiapan sedikit makanan saya hidangkan untuk kru-kru Majalah Keluarga. Sebelum kita buka puasa ni Kak, nak tanya berapa lama Kak duduk kat rumah ni? Okey, saya sebenarnya dah duduk menyewa selama 17 tahun. Di mana pada permulaan tu memang saya mohon. Saya mohon cara memang sepatutnya saya mohon di BKL. So sebab saya dah duduk lama, so saya dibolehkan beli rumah ni dengan harga 35,000. So bila ada rezeki lebih, itulah yang saya buat renovate rumah saya. Yalah, kita nak cantik juga kan, nak selesa duduk rumah. Sebab kita nak duduk ni lama. Ni lah satu-satunya rumah yang saya ada. So saya bagilah kecantikan, keselesaan dalam rumah saya. Kak Uda nak tanya pasal mengenai kos renovation rumah ni, berapa tu? Kos daripada awal, sebab ada renovate yang saya dah buat 4 tahun 5 tahun lepas. So saya nak combine, kalau nak combinekan dengan yang sekarang yang baru habis ni dalam 70 ke 80 ribu lah. Termasuklah washer semualah barang-barang yang ni. Sebab barang sekarang mahal kan. Kita tak nampak kadang benda kecil-kecil ni itu costing juga untuk saya, harga kos benar lah. Macam mana buat perancangan tu untuk buat renovation tu? Mesti memerlukan penelitian, teliti sikit kan Kak Uda? Tu dia, sebelum saya buat perancangan untuk renovate rumah ni, setahun lebih awal saya dah memang buat perancangan dah dengan suami saya. Dia dah buat lukisan, plan, ID semua. So kita merancang lah ini macam nak buat dapur tu kan, nak kena pecahkan. Lepas tu bilik air kita nak kena, bilik air tu 2 kan, so nak jadikan 1. So macam mana, kita memang banyak pertukaran masa kita sedang buat perancangan tu. Barang apa nak letak, nak beli dekat mana, sesuai ke tak. So benda-benda tu kena ambil kira. Lebih-lebih lagi rumah saya ni PPR ni 600 ke 680 square feet saja. Bayangkan, memang kecil. Tapi disebabkan kita kena tahu macam mana nak susun atur barang-barang kat rumah ni kan, supaya jangan nampak serabut. So kita kena pandai memilih barang-barang lah untuk jangan nampak dia banyak barang. Sebab dia pun saya tak suka sangat banyak-banyak barang lah dalam rumah saya. Untuk buat renovate ni dibuat secara serentak ke atau buat ansur-ansur? Serentak lah. Yang dulu yang pertama buat pun serentak.
So yang baru ni pun serentak sekali buat, sebab tak boleh buat sikit-sikit sebab nanti yelah akan masa lepas tu dengan abuk semua kan. So nak buat biar buat sekali. Dalam sebulan saya tak duduk rumah sini. Saya duduk dekat Puchong Prima, rumah anak. Tapi hari-hari datanglah kan tengok kontraktor, kita kena tengok bila diorang buat tu, kita kena tengok, kita kena, kadang jangan lupa kan, jadi kita kena tengoklah hari-hari. Saya datang, kami saya datang untuk tengok apa yang tak kena, apa yang sepatutnya diubah ke apa ke. Memang teliti lah kali ni saya buat renovate ni, memang penuh penelitian yang betul-betul teliti lah. Okay Kak, dalam banyak dekorasi dalam rumah ni, apa yang paling Kak suka dalam rumah ni? Kalau suka, semua saya suka, semua saya minat. Tapi yang kata yang paling speciality dia adalah bilik air lah. Yang mana dah tentu ramai yang suka bilik air. Saya yang kata macam hotel kan, luar PPR, dalam hotel sama juga nak bilik air. Memang saya titik beratkan toilet lah. Memang besar. Kak Uda, apa impian seterusnya untuk rumah ini? Macam mana? Impian seterusnya untuk rumah ini Kak? Impian seterusnya, saya akan jagalah baik-baik rumah ni. Apa yang saya dah reko ni dengan titik peluh saya amat hargai. Saya memang bersyukur sangat, memang terharu sangat saya dapat memiliki rumah PPR ni. Walaupun orang kata PPR bukan kondo, tapi kita kena sentiasa banyak bersyukur. Memang saya bersyukur sangat dengan apa rumah yang saya dah miliki, saya dah beli, saya dah renovate bagi cantik. Saya akan jaga sebaik mungkin. InsyaAllah. Tahu nanti rumah ni akan jatuh ke tangan anak saya pula kan selepas ni. Sebab ini sajalah orang kata rumahku, syurgaku. Walaupun kecil tapi saya bahagia. Saya rasa bersyukur, saya happy sangat. Alhamdulillah. Okey Kak Uda, untuk akhir kata, apa nasihat untuk mereka yang nak mula menghias rumah tapi tak tahu macam mana nak mula daripada mana? Okey. Sebenarnya sebelum, ramai juga masa saya dah keluarkan video ni, ramai yang tanya, ramai ada yang suruh saya boleh tak tolong hiaskan rumah dia, buatkan ID untuk dia. Saya kata benda sebenarnya semua orang boleh buat cuma minat. Kalau anda minat nak mendekor rumah, nak cantikkan rumah, boleh. Tapi kena, sebelum dekor tu kena pilih apa konsep yang sebenarnya yang anda nak. Konsep minimalis English ke, banyak konsep sebenarnya. Terpulang pada cita rasa masing-masing tak sama. So bila kita dah ada konsep tu, baru kita pilih barang. Barang ni sesuai ke tak, barang ni sesuai ke tak. Lepas tu kita cari, kita jangan terus buat. Kita kena pergi banyak tempat, pergi Home Expo, banyak tempat-tempat yang ada home decor, home expo kan, kita pergi, kita tengok, ambil idea dekat situ macam mana nak dekor rumah, macam mana nak dekor tempat-tempat bilik air ke ataupun bilik, kita ambil idea dekat situ. Kita jangan terus buat, kita cari barang-barang yang apa yang sepatutnya kita nak, ikut kemampuan kita. Lepas tu kita buat idea, kita buat plan betul-betul, lepas tu baru kita mulakan kita punya dekor. Kadang barang memang nak mahal-mahal, yang kata cantik tak juga semestinya. Kadang-kadang barang yang murah, yang kata sederhana, harga yang kita mampu milik pun memang boleh nampak mahal, nampak cantik. Banyak sebenarnya sekarang, banyak kedai-kedai yang dekor-dekor yang harga yang kita mampu beli. Okay, terima kasih saya ucapkan pada majalah keluarga dan juga kru-kru kerana sudi hadir ke rumah PPR saya ini untuk menjadi sumber inspirasi pada mereka-mereka yang ingin mendekor rumah mereka, walaupun rumah mereka flat ataupun rumah PPR masih boleh didekor seperti rumah kondo. Semoga menjadi inspirasi buat anda semua. Terima kasih.